Morning guys. Hari ni kita pergi mancing. Bukan kita lah, aku yang pergi mancing. Okay, so selamat tahun baru untuk korang semua. Happy New Year 2026, tahun baru, azab baru, semangat baru. Okay, so first thing kita akan cari lesen pertama lah tahun ini. Lesen kita tak payah susah-susah cari, kita pergi cari haruan je. Okay, aduh basah pula ni. So semalam hujan, so kondisi air cantik. Okay, harap ada manis-manis. Let's go, tanpa buang masa.
disintak lagi. Hey bro, bring it up. Ui, iya, lekat guys, lekat dah. Ha. Dekat dah. Inilah yang kita cari. Strike kita yang pertama. Mantap, 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 mantap. Tengok dulu. Size quite nice. Kemas. Hai. Dia dah cuba dah tadi, tapi tak dapat. But this time sangkut. Mantap. Ulur lagi. Mantap guys. Strike pertama kita. Apa tak kita buka mulut dia? Tak kita pegang. Buka lah mulut eh. Buka lah mulut. Bang, buka mulut bang. Bang, buka mulut bang. Yang seksi diri bang. Tak apa. Kita cabut je lah. Apa? Besar amat. Besar. Boleh tahan. Size. Ni betul-betul size. Nice. Thank you brother. Thank you. Okay. Good size. Kita ambil gambar dulu. Sabar. Aku nak ambil gambar kau dulu. Sini dulu. Kita catch and release. Good. Thank you. Okay guys, sekarang sudah masuk tengah hari, 12.30. Tapi biasa orang cakap kalau dah masuk tengah hari ni ikan dah start slow. Okay, so tapi memandangkan cuaca kita tak terlalu panas, dia start masih mendung-mendung, pasal dia mau hujan sudah. Kita try pakai umpan tenggelam. Okay, kita pakai SP
pakai jig head, go ahead. Kalau ada, kalau tak ada, seekor je lah kita dapat hari ni. Okay, jangan mudah putus asa. Let's go. Lekat ke? Dapat lagi. Sudah aku bagi record. Tidak lekat lagi, geng. Coba lah. Okay guys, aku dah settle. So sekarang dah menunjukkan 1.42. Aku start memancing dari 8.40 lebih. Hanya seekor yang kita dapat. So memang itu je rezeki kita hari ni. Buat apa lagi kita nak teruskan lagi kan. So nanti petang mungkin orang lain lagi datang. So spot ni memang ada ikan. Masih boleh dikatakan ada ikan. Walaupun kita dah tengok ada satu-satu tempat yang orang sudah pasang-pasang pakai tangkap ikan semua kan, macam buka something. But kita tak dapat salahkan orang, sebab kadang orang datang memang nak dapatkan ikan sebagai hasil makanan. Cuma kita yang sebagai pemancing kadang ada jenis yang hanya hobi, datang menjadi kepuasan. Cuma sometimes kita pun cari untuk dimakan sebenarnya, cuma tidak all the time. Okay, so kena faham. And then apa yang kita dapat hari ni kita syukuri. So kita dapat seko, and then fight boleh tahan walaupun depan-depan mata. 2 kali dia tak cuba sambar, and the last kita dapat. Alhamdulillah, strike pertama kita di tahun 2026. Ada juga tak kumpau, balik tak tangan kosong. Okay, so mana-mana yang nak cuba boleh datang. Okay, orang-orang Miri tahulah ini shortcut pergi Kuala Baram, and then dia ada satu roundabout yang masuk sebelah kiri. Memang parking sini pun okey lah, tak ada masalah pun, okey je rasanya lah. Okay, so bagi korang support lah channel yang baru nak up ni. Okay, aku boleh cakap ni channel baru nak up. Kita baru nak try tukar konten. Sebelum ni kita main motor, but kita still main motor, tapi kita try untuk lebihkan apa yang hobi yang lebih kita sekarang ni. Maksudnya tadi kita dah jarang sikit dah main motor, kita sekarang dah banyak yang main mancing. Sebab kita dah ada wife, dah ada anak ni sekarang kan. So keselamatan tu kita nak jaga sikit, kurang-kurangkan. Mostly hanya ride ni sekarang, and then datang pergi mancing mostly memang almost every weekend lah kalau ada masa. Okay, so minta tolong korang support. Kalau ada silap dan salah, sifu tolong ada. Okay, kalau ada salah, next time kita share lagi apa aktiviti-aktiviti memancing kita. Okay guys.